Maafkan Mami, okey? Kalau sepanjang Mami jaga adik ada kekurangan. Nyawa, kejap lagi. Mami adik nak datang ambil adik tau. Dekat rumah mak baru tu jaga diri, membesar dengan sihat, jangan nakal-nakal. Siapa-siapa yang ambil anak bulus daripada Mami, memang Mami bekalkan makanan yang banyak ni. InsyaAllah family baru adik boleh jaga adik lagi baik daripada Mami ya. Sayang Nyawa. Sebelum Nyawa gerak, Mami kena spray dulu carrier untuk mengurangkan stres adik sepanjang perjalanan, okey? Sekejap, bagi Mami simpan dulu bekalan si Nyawa. Mana? Ini untuk telinga kanan dia. Yang ni hari tu sebab kena neutered kan. So dia tu lah. Dia akan kucing, bebas kutu lah dan fungus. Boleh tengok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya nak suka kena dukung, kena peluk. Dia okey. Apa yang parents baru kita memang provide lah. Biasa kibbles memang saya dah campur tiga Campurkan ni lah. tiga ni. Semua banyak. Chicken cube favourite dia. Okay. Ni untuk immune system, probiotik. Yang ni untuk bulu. So, Kurap ke fungus gatal ke ke luka semua boleh guna ni. Saya Lagi ni wet kita bagi food. 4. Topper ni boleh campur dengan kibbles yang ada minyak kelapa darah lah. Cuma set nanti saya akan bagilah. Nanti bagi ni. Ini memang saya recommend orang beli. Boleh insyaAllah bang. Boleh. Adik, jaga diri tau. Okay, ni saya punya kat yang tu saya akak punya satu